Ada dah. Muslimat tak ambil. Berapa orang? Tak mau kitab. Tak apa-apa. Okey. Tak ambil rugi yang ni last kan. Nanti saya Umar ni belen ada sikit lagi. Kalau nanti baca tempat lain dah habis dah. Dia baca cetak sekali je. Buku ni tak ada jual di kedai. Kalau tuan-tuan nak beli juga, tuan-tuan kena beli kitab Syairus Salikin tebal lah, 4 jilid. Kan? Jadi dia adalah sedutan daripada kitab Syairus Salikin. Yang ni kita ada persatuan ustaz-ustaz Pulau Pinang, penuntut Islam Pulau Pinang, kita cetak khas. Jadi baki-baki itu kita ada untuk kita bacakan. Malam ni nampak kurang sikit jemaah kita di sini. Ada ceramah apa malam ni? Okey, kita buka kita akhlakun Nabi ni adalah bab yang ke-10 daripada kitab Syairus Salikin. Jadi dalam bab yang ke-10 ni diriwayatkan tentang, ataupun fasal yang ke-10 diriwayatkan tentang akhlak dan budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ni asal dalam bahasa tulisan Jawi, Melayu tulisan Jawi. Kemudian kita rumikan. Cetakan pertama kita buat dalam tulisan Jawi, dan ini adalah cetakan kedua yang kita buat dalam tulisan Rumi atas permintaan orang ramai lah. Baik. Maka tuan-tuan tengok muka surat apa dalam kitab tu. Lepas pada dia cerita tentang riwayat hidup Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, maka tuan-tuan tengok pada muka surat 9, 10, 11. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah sekali, hadiahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para alim ulama. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pengarang asal kepada kitab ini, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, yang telah menterjemahkan kitab ini daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu tulisan Jawi, dan juga pada mereka-mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam penyebaran ilmu dan kitab ini, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, tengok dia kata dalam kitab ni, Al-Babul Ashir fi Adabil Ma'isyati wa Akhlaqin Nubuwah. Itu tak ada lagi tak tuan-tuan, sikit mukadimah. Dia ada beberapa baris di atas tu. Dia kata bab yang ke-10 pada menyatakan adab kehidupan dan menyatakan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab tu pada muka surat 11 dia kata bayanu ta'dibillahi subhanahu wa ta'ala habibahu wa safiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Dia kata ini suatu keterangan, bayan, penerangan tentang bagi menyatakan pengajaran Allah Subhanahu wa taala akan kekasihnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan kelebihan Nabi Muhammad, keagungan, kehebatan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Maknanya dalam bahasa lain mudah faham, dalil-dalil daripada Quran tentang kehebatan Nabi Muhammad, dalil-dalil daripada Quran tentang akhlak Nabi Muhammad, dalil-dalil daripada Quran tentang perangai, adab-adab yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam pengajaran ini dia kata dalam bab ni, ini suatu kepada menyatakan Allah Subhanahu wa taala akan kekasihnya dan pilihannya, iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan disebutkan di dalam Quran. Ini dia Umar. Mana dia? Lepas-lepas ni lah dia nak Umar. Dalam bayan yang pertama ni nak cerita tentang dalil-dalil daripada Quran. Kemudian nanti di belakang tu dia akan memailah fasal demi fasal, ceritakan tentang adab-adab Nabi Muhammad dalam kehidupan. Satu persatu akan diperbincangkan. Kata Al-Imam Al-Ghazali,
Ada lagi kitab rasa. Bagi kat orang perempuan, dia tak bawa duit, nanti bulan depan suruh bawa duit. Bagi dulu. Ambil 4-5 buah. Banyak sangat tu. Bagi seorang satu. Bulan depan mau main duit seorang RM10. Free tak ada, cetak sendiri. Tak mahal melawak. Kalau ada duit, tuan-tuan boleh lebih sikit buat wakaf, simpan di masjid. Kan? Tuan-tuan beli satu, simpan kat tuan-tuan. Tuan-tuan beli lagi satu, simpan kat masjid. Jadi ada kawan-kawan yang main, mereka tak ada duit nak beli, nak baca kitab. Tiap-tiap bulan mereka boleh ada buku wakaf dekat masjid ni. Tuan-tuan dapat pahala besar. Saya nak bagi peluang buat pahala. Hak ni tuan-tuan beli satu untuk peribadi. Beli lagi satu dua, baru RM10, baru RM20. Buat wakaf, simpan di masjid. Yang ni tuan-tuan bawa balik rumah. Lepas pada tu, yang simpan di masjid, seorang buat dua wakaf, 2-3 biji, adalah 2-30 buah di masjid. Katakanlah pada siri-siri akan datang, ada orang-orang lain yang main, mereka tak ada buku, mereka tak ada duit, ataupun mereka tak ada, mereka tak beli, maka mereka boleh jadikan rujukan. Mereka dapat ilmu hasil daripada tuan-tuan buat wakaf kitab tu. Tuan-tuan dapat pahala besar. Pahala besar saya tak tahu nak abang macam mana. Ilmu yang dia duk amai, yang dia duk faham, yang dia duk amai, yang mungkin disampaikan pada orang lain, hasil daripada tuan-tuan buat wakaf. Ya Allah, buat wakaf ni, wakaf masjid ke, wakaf kitab ke, wakaf nama, kata wakaf apa-apa semua faedah dia, sampai hari kiamat. Peluang untuk tuan-tuan. Di Masjid Taman Selasih pun saya baca. 2 tempat ni yang saya baca kitab ni. Masjid Taman Selasih ramai. Maka di sana orang hak beli, mereka beli. Lepas tu buat wakaf. Hak buat wakaf aja pun bertimbun-timbun. Jadi orang lain main, yang budak-budak, anak-anak muda, mereka ni bukan main masjid bawa duit tapi nak mengaji. Jadi mereka ada teks. Jadi mereka faham melalui teks yang kita buat wakaf, pahala besar, RM10 ya pun. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annahu kana kathira ad-dara'ati wal ibtihal دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya Nabi SAW adalah ia banyak merendahkan diri dan banyak berdoa ia akan Allah Ta'ala, padahal sentiasa berkekalan ia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa memperhiaskan ia Allah Ta'ala akan diri Nabi itu dengan adab yang baik dan perangai yang baik. Nabi Muhammad ni, dia akan sentiasa berusaha untuk selalu sikap dia merendah diri. Ada ilmu, dia tak kata dia ada ilmu. Banyak amalan, orang kata, dia kata tak banyak amalan, aku adalah hamba yang nak bersyukur. Aku nak bersyukur pada Allah. Orang kata lah, Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah engkau dah dijamin masuk syurga? Dia nak pula semayang sampai mengkak-mengkak kaki mesti apa? Lalu kata Rasulullah, aku ni nak jadi hamba yang bersyukur pada Allah. Tak bolehkah aku buat amalan-amalan kerana menunjuk kata syukur aku pada nikmat Allah bagi kat aku banyak? Maka Nabi SAW tengok sifat dia merendahkan diri. Apabila orang tanya pada diri Nabi sesuatu yang Nabi tak tahu, yang belum lagi diberikan maklumatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi abang, Wallahu alam, aku tak tahu. Bukanlah orang yang kena tanya tentang satu-satu masalah tu, maknanya dia lebih pandai daripada orang yang bertanya. Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang kena tanya tu tak semestinya pandai daripada yang bertanya. Nama dia nak abang kata, Wallahu alam, aku tak tahu benda-benda ni. Benda tak tahu, dia abang kata dia tak tahu. Tengok sikap merendah dirinya Nabi SAW. Dan sikap rajin berdoa, minta supaya Allah memperbaiki dirinya. Sedangkan Nabi Muhammad ni sentiasa, dia takkan bercakap, dia takkan bertutur, dia takkan buat satu benda melainkan itu adalah wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad takkan bertutur. Ulama tafsir dia kata, bukan sekadar bertutur, tetapi Nabi Muhammad takkan buat satu-satu pekerjaan melainkan itu adalah wahyu. Nabi Muhammad takkan perang dengan orang kalau itu memang suruhan daripada Allah. Nabi Muhammad takkan berkahwin lebih daripada seorang kalau itu adalah suruhan daripada Allah. Nabi Muhammad takkan makan satu benda kalau itu adalah sesuatu yang diharuskan dalam Islam, diharuskan oleh Allah. Maka dia takkan buat. Allah bimbing Nabi Muhammad. Tengok, Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Rasul, Nabi Muhammad tak pernah berzina. Sedangkan masyarakat Arab ketika itu hampir keseluruhannya manusia-manusia yang pernah berzina. Nabi Muhammad Allah pelihara daripada kecil, tak pernah berzina. Nabi Muhammad walaupun Islam yang
Jibril datang berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika Nabi berumur 40 tahun. Adakah sebelum daripada tu Nabi Muhammad ikut agama Taurat? Tak. Nabi Muhammad tak pernah sembah berhala. Muka dan wajahnya, dahinya tak pernah sujud kepada walaupun satu berhala, walaupun sekali. Allah pelihara Nabi Muhammad. Sebelum dilantik menjadi Rasul lagi Allah dah pelihara. Apatah lagi baginda setelah dilantik menjadi Rasul. Maka Allah pelihara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, sama ada sebelum dilantik menjadi Rasul ataupun selepas dilantik menjadi Rasul. Maka itu salah satu daripada tanda kenabian yang Allah pelihara Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi Rasul. Itu salah satu daripada irhas, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Allah pelihara Nabi Muhammad daripada melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab dekat situ, boleh ambil. Duit nanti bayar, ada dekat situ, tak apa. Ali tolong ambil sat lagi. Ada lagi. Yang ni ada lagi. Tolong bubuh kat belakang. Ada pak cik kita. Ambil sat. Ambil yang dah buka tu. Allah Subhanahu wa taala peliharakan Nabi Muhammad. Allah peliharakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak akan melakukan perbuatan yang keji. Walaupun Nabi ni Allah pelihara, Allah bagi dia makin hari makin baik, makin baik, makin baik, sentiasa dipelihara, tapi dia masih lagi berdoa kepada Allah. Tengok dalam doa Nabi. Nabi apabila Nabi baca doa apa? Nabi kata, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi. Nabi kata, ya Allah, perbaikilah khalqi, kejadianku, tubuh badanku, wa khuluqi, dan juga akhlak dan perangaiku. Dan doa ni doa tengok cermin, tapi Nabi Muhammad dia bukan tengok cermin, dia sentiasa baca doa kan. Tapi ulama kata, nah, ada baiknya kalau kita tengok cermin kita bacalah doa ni. Kan, Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, seperti mana engkau cantikkan, engkau elokkan tubuh badanku, fahassin khuluqi, maka perelokkanlah akhlak perangaiku. Macam mana muka aku jadi elok, cantik, elok apa semua, macam ni lah juga minta bagi perangai aku pun jadi elok. Sebab manusia ni perangai lah yang paling baik kan. Tubuh badan ni tuan-tuan, uduh macam mana pun dia boleh bagi jadi cantik. Tambah zaman moden kita sekarang dengan plastik surgery ni, kita boleh buat pembedahan plastik ni. Muka hitam, tengok dulu Michael Jackson, hitam belegam, negro, dia boleh buat tengok macam mana sampai jadi putih melepak. Orang putih tak putih punya dia. Tak apa kalau kita nak kata, cuma bagi contoh walaupun dia mati Islam dan sebagainya, tapi nak cerita sebelum pada tu dia pernah buat lagu tu. Orang hidung tak ada boleh buat hidung, orang mata tak ada boleh buat mata, orang tagak kaki tangan apa-apa semua boleh buat. Muka main hudul lagu mana pun, ada duit, ada kemampuan, tengok boleh buat. Tapi akhlak tak boleh kalau tak ada keinginan dan tak ada izin daripada Allah, tak ada bantuan daripada Allah, tak boleh. Perangai, muka cantik, lawa putih kebu lagu mana pun, segak lagu mana, hidung mancung lagu mana pun, tapi kalau perangai tak elok, perangai tak elok, akhlak tak elok, budi pekerti tak elok, maka tetap juga dipandang tak elok. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok dalam televisyen, minta maaf lah, na'udzubillah, kita minta berlindung, minta simpang. Tuan-tuan tengok dalam televisyen, berlaku perceraian antara artis-artis ataupun siapa-siapa lah. Kadang-kadang tengok bini dia segak, laki dia pun comel, smart, elok, masih baru cerai. Maknanya ada masalah peribadi, ada masalah akhlak, ada masalah budi pekerti, ada masalah yang tak baik dari sudut perangai dan adab dalam kehidupan. Yang tu comel elok, putih kebu, hidung mancung, kan, semua elok, cantik pada hujung kepala sampai hujung kaki elok, tapi perangai tak elok. Adalah benda-benda yang tak elok dia buat, menyebabkan akhirnya berlakunya perceraian. Sebab itu kita kena selalu baca doa, minta supaya Allah perbaiki tubuh badan kita. Tubuh badan kita pun kita nak sihat, elok, tak mau ada cacat celah. Dan kita nak juga Allah Ta'ala perbaikikan akhlak kita. Dan akhlak itulah paling penting sekali. Akhlak itulah paling penting sekali. Maka Nabi SAW pernah baca, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi, ya Allah, perbaikilah kejadianku, maknanya bagi eloklah tubuh badan aku dan bagi eloklah perangaiku.
yakni baikkanlah olehmu zatku, tubuh badanku dan sifatku, sifat-sifat yakni baikkanlah akan zahirku dengan mengerjakan ibadat yang zahir, dan baikkanlah batinku, perangai hati dalam diri kita tu dengan mengerjakan ibadat yang batin. Apa ibadat yang batin? Adanya ikhlas, adanya tawadhu, merendah diri, adanya zuhud, tak cintakan dunia, adanya qanaah, memadai dengan apa yang ada. Itu sifat-sifat yang batin, ibadat-ibadat yang batin. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperkenankan doanya, doa Nabi Muhammad, dan menyempurnakan ia akan dia. Allah sempurnakan kejadian Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad tubuh badan dia saja dah cantik elok Dia package daripada hujung kepala sampai hujung kaki, package semua cantik. Putih, kulit putih, gebu kemerah-merahan, hidung mancung, bulu mata lentik, mata hitam, tak payah bercelak dah hitam dah, bercelak lagi nampak cantik. Telinga dia cantik, dahi dia cantik, rambut dia cantik, lehak dia panjang, kira cantik tubuh badan, dada dada badan dia orang panggil gagah perkasa, tubuh badan dada bidang, kira cantik cantik. Macam mana kita tengok satu orang badan kata ahli kita kata panglima perang, macam mana dengan badan dia, dengan muscle dia, dengan apa semua, cantik putih. Kita dia tak jadi package. Dia tangi elok, tangi tak elok, tangi putih kebu, perut boroi tak elok. Nabi Muhammad dia putih kebu, perut dia sama dengan dada. Nampak dia jadi begitu. Hidung cantik tapi kulit hitam, jadi dia mau cantik semua. Tubuh badan saja dah cantik dah. Dan saya pernah riwayatkan sebelum ni panjang lebar tentang betapa cantiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah siapa-siapa manusia yang Allah berikan pilihan, Allah jadikan dia sebagai manusia yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi bersabda dalam satu hadis, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Siapa melihat aku di dalam mimpi, sebenarnya dia memang jumpa aku betul-betul. Allah hebat. Cuma dia tak iktiraf sebagai sahabat lah, pasal tak jumpa Nabi masa Nabi hidup dulu ni. Tapi Nabi kata, siapa tengok aku, jumpa aku dalam mimpi, maka sebenarnya dia jumpa aku yang betul. Fa inna syaitan la yatamathalu bi, kerana syaitan takkan boleh menyerupai dengan aku, menyerupai aku. Dia boleh main dalam rupa yang lain lah. Mungkin dia boleh mengaku umpamanya dia main dalam rupa tu macam yang Mak Ipis ya, kan? Main rambut dreadlock rambut nyapu main tu macam yang rambut tu dia main lagu tu, lepas tu duk main gitar aku Nabi Muhammad lah. Buat tangan lagu tu. Lagu tu. Lepas tu dia kata dia Nabi Muhammad. Contoh-contoh dalam mimpi tu. Maka kita belajar syama'il ni, kita belajar akhlak Nabi Muhammad, kita belajar kepribadian Nabi Muhammad. Bila kita ada ilmu, kita automatik ilmu iman kita akan kat. Itu bukan Nabi Muhammad, itu syaitan. Iman kita akan bagi tahu. Tapi kalau ilmu tak ada, kita kata aku selalu jumpa Nabi Muhammad, padahal kita jumpa syaitan. Faham tak? Syaitan takkan boleh menyerupai Nabi dengan rupa Nabi yang asli. Maka orang yang beriman, Allah akan bagi satu current keimanan. Dia akan kata iman dia akan bagi tahu itu betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi, orang yang mimpi jumpa Nabi, Nabi takkan bagi hukum baru kat dia. Kata kalau dia jumpa dengan Nabi, Nabi bercakap kat dia, maka Nabi takkan bagi tahu kat dia hukum yang baru. Nabi sekadar macam bagi nasihat kat dia, Nabi sekadar macam senyum kat dia, Nabi sekadar macam bagi salam kat dia, Nabi sekadar macam cerita benda-benda yang ada dalam Islam dah. Tapi dalam mimpi tu takkan main. Nabi kata, dengan ini aku isytiharkan hang adalah sebesar-besar wali dalam dunia ini, hang tak payah semayang. Bohong, syaitan. Faham tak? Dan dia takkan main dalam rupa yang asli. Inilah manusia apabila tak belajar tentang hukum, kadang-kadang ditipu oleh iblis syaitan. Akhirnya buatlah hukum hakam sendiri, telefon jumpa Nabi Muhammad, sembang, pepet tu pun pengikut belunggu-belunggu, angguk lah Tok Guru dia kata betul. Sedangkan benda tu menyalahi apa yang disebutkan, yang telah disepakati dalam Islam. Baik. Maka lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dengan menyebutkan ud'uni astajib lakum. Artinya pinta olehmu akan daku doa, nescaya aku perkenankan bagi kamu. Minta kepadaku akan ku perkenankan.
Maka apa permintaan Nabi Muhammad kepada Allah, maka Allah perkenankan. Maka Allah jadikan Nabi Muhammad akhlak dan budi pekerti yang terbaik. Dan tubuh badan Nabi saja menjadi manusia yang baik, terhebat. Dan kata Sa'ad bin Hisham radhiyallahu anhu, dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha fasa'altuha an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ama taqra'ul Quran qultu bala qalat khuluq Rasulillah al-Quran. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu, kalau hadis yang tadi Allahumma hassanta khalqi wa khuluqi, hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka lalu Nabi, aku kata dengan Sa'ad bin Hisham, sahabat tabi'in. Sa'ad bin Hisham ni tabi'in, dia tak jumpa Nabi Muhammad. Jadi mereka ni orang belakang-belakang, mereka nak tahu macam mana Nabi Muhammad. Pilah jumpa dengan sahabat-sahabat yang kenal Nabi Muhammad. Kebetulan masa tu isteri Rasulullah ada. Maka pitanya pada isteri Rasulullah yang namanya Aisyah. Aisyah hidup lepas pada Rasulullah wafat lebih daripada 50 tahun. Jadi ramai orang dapat berjumpa dengan Aisyah. Ramai orang dapat meriwayatkan hadis daripada Aisyah. Hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Maka lalu dia kata, aku masuk kepada rumah Aisyah. Masuk pergi mengaji lah. Maksudnya dia buat pengajian, masuk main belajar. Dalam kitab bahasa Arab dia kata lagu tu lah, aku masuk pergi jumpa dia. Masuk pergi jumpa dia, pergi jumpa dia, pergi belajar dengan dia lah. Faham tak? Kita akan jumpa juga dalam hadis, aku masuk pergi jumpa Rasulullah. Masuk pergi jumpa Rasulullah, pergi belajar dengan Rasulullah lah kan. Faham tak? Kita kata, weh ni Aisyah masuk bila rumah apa? Masuk rumah perempuan. Dah, Aisyah masa tu Ummul Mukminin, orang tak boleh kahwin dengan dia. Dia isteri Rasulullah. Haram kahwin. Ada ayat Quran, Allah tak bagi kahwin dengan isteri para anbiya. Maka dia pernah belajarlah dengan Ummul Mukminin. Dia isteri Rasulullah, hidup lama dengan Rasulullah. Dia banyak riwayat hadis yang diriwayat. Nak belajar dengan Ummul Mukminin apa dia Islam daripada Nabi Muhammad. Maka bila jumpa Aisyah, Aisyah salah seorang ulama. Kalau ketika tu sahabat yang mempunyai ilmu banyak. Bukan semua orang sahabat bergelar ulama. Tu kita kena faham. Macamlah kita zaman lah ni. Adakah semua orang Islam ulama dalam negeri kita? Tak. Hak ulama lah, hak belajar lah, tak belajar lah kan. Cuma nak abang kata di zaman Nabi ni bagus sikit. Sahabat-sahabat ni depa fardu ain tentang Islam, depa faham. Cuma hak faham lebih, hak boleh jadi ulama ni, hak tu boleh bilang dengan jari lah. Bukan semua orang sahabat lah. Faham tak? Semua orang boleh cerita Islam, tapi kalau nak kata yang alim, yang bergelar mufti, yang tu semua bukan semua orang sahabat. Antaranya Sayyidatuna Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas. Ini di kalangan para sahabat yang mereka ni alim. Ada sahabat mereka ni tukang kayu, ada sahabat mereka ni tukang besi, ada sahabat mereka ni tukang kebun ke apa-apa, macam-macam hang lah ada kan. Hang kebun ada, hang besi ada, macam-macam lah. Masing-masing kerja dia lah. Faham tak? Kita kena faham suasana di zaman itu. Maka bila pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha, aku masuk kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka aku bertanya akan dia daripada kenyataan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu ia berkata, Aisyah kata, dia kata, tiada adakah engkau membaca akan Al-Quran? Amai tanya tentang akhlak Nabi Muhammad. Soalan dia tanya, wahai Ummul Mukminin, macam mana akhlak Nabi Muhammad? Maka lalu Nabi kata dengan Aisyah, anda baca Quran ke? Maka lalu aku berkata, bahkan baca. Maka berkata Sayyidatuna Aisyah, perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebut oleh Allah Taala di dalam Quran. Kalau belajar Quran, tengok akhlak yang Allah Taala sebut perangai baik-baik dalam Quran, maka itulah perangai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan berjumpa dengan ayat sebagai contohnya. Allah Ta'ala kata dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Umpamanya ini di antara ayat di mana Allah cerita perangai Nabi Muhammad. Yang ini banyak kalau orang rajin doa amal ayat laqad ja'akum ni, dan ini di antara ayat di mana kalau ada jin, iblis, setan masuk kena bacalah ayat-ayat ni. Umpamanya Allah Ta'ala kata dalam Quran, laqad ja'akum rasulun, telah demi sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul. Siapa dia? Nabi Muhammad. Min anfusikum, daripada diri kamu itu sendiri. Maknanya manusia, bukan malaikat, bukan jenis makhluk lain. Nabi Muhammad itu jenis manusia. Okey? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat yang pertama yang Allah sebut dalam Quran, sifat Nabi Muhammad,
azizun alaihi ma anitum, kesusahan yang kita alami dia tanggung, kepayahan yang kita alami Nabi yang tanggung, masalah yang kita alami Nabi tolong tanggung. Tengok di zaman Nabi ada sahabat-sahabat yang susah, ni sebagai contoh. Di zaman Nabi sebagai contohnya ada sahabat-sahabat yang hidup susah, tak ada duit nak makan, maka lalu pergi minta bantuan daripada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, tak apalah, aku pun tak ada apa nak bagi kat hang hari ni, ambillah hutang kat siapa-siapa, hang bubuh dalam nama aku, nanti aku bayar. Benda tu berlaku beberapa kali dalam hidup Nabi Muhammad. Nabi sanggup terima hutang bubuh nama dia, nama baginda, dengan hutang tu oleh para sahabat, tapi Nabi yang tanggung. Sampai Yahudi tu dia pergi hutang, tak ada orang nak bagi, pergi jumpa dengan Yahudi, Yahudi dia bagi bubuh nama Rasulullah. Akhirnya Yahudi tu main minta tuntut hutang pada Rasulullah dengan tuntut dalam keadaan kasar, minta dengan keadaan yang kasar, maki hamput kat Nabi Muhammad. Oi Muhammad, hang tak tahu ke hari ni hang kena bayar hutang? Cekak Nabi Muhammad datang sini. Sayyidina Umar nak berkelah pedang, hadis tu masyhur. Nabi kata, Nabi pun tak tahu dia terkelang kabut, terkelang buca pasal apa? Dah hang hutang tak bayar. Bila aku hutang? Tak, dia tu hutang. Dia kata hang nak bayar. Oh, dia tu lah. Okey. Terlupa. Pasal dia tu yang ambil hutang, bukan Nabi yang hutang. Nabi tolong dia tu. Sahabat dia lah. Maka lalu Nabi SAW bayar hutang bayar lebih lagi dekat Yahudi tersebut. Kita akan berjumpa cerita tu nanti di akhir, di belakang-belakang sikit dalam kitab ni. Macam mana Nabi? Orang lain punya susah, dia tanggung. Kita tak mau ambil tahu masalah orang, tak apalah. Kan? Kita kadang-kadang ada ketikanya mungkin kita boleh cuba merasai kesusahan orang lain. Satu orang bangun tengah malam, main jiran sebelah rumah main ketuk rumah kita. Ni bang tolong bang, ni laki saya ni penat ni, nyawa tak boleh, nak kena pergi hospital. Kita nak kena tidur kalau fikir kita punya kesenangan. Cari orang lain kot, cari teksi apa, saya mengantuk esok pagi nak kena pergi kerja. Dia. Tapi kita belum bangun bila tak apa, esok kerja lah, esok cerita esok lah. Tak apa, hari ni aku sanggup terima. Dia punya susah, kita tanggung. Nabi Muhammad dia ada sikap lagu tu. Nah, itu sebagai contohnya. Banyak lagi peristiwa yang seumpama tu Nabi tanggung. Saya tak cukup masa nak cerita. Nabi SAW sebelum nak wafat, Nabi bagi tahu kepada Jibril, wahai Jibril, engkau mintalah kepada Allah. Dah dia tahu dah, kata memang dia confirm dah nak mati. Jibril mahbab dah. Maka Nabi minta kepada Allah, kata wahai Jibril, engkau mintalah kepada Allah supaya Allah himpunkan kesakitan sakaratul maut umatku semuanya, dan minta supaya diberikan kepadaku supaya mereka tak susah nak mati. Tuan-tuan boleh fikir tengok. Ni hak kita nak mati dengan yang dah mati semua ni 1400 tahun dah. Tak bila lagi nak kiamat, kata lagi dah 1000 tahun lagi. 2400 tak tahu lah bila nak kiamat kan. Semua ni katalah 2000 tahun lepas Nabi Muhammad punya manusia yang umat Nabi Muhammad mati sakaratul maut tu, nyawa ujung halkum nak mati. Kesakitan cabut sakaratul maut. Kesakitan nak terkeluar nyawa daripada tu jasad kita. Sakit tu Nabi Muhammad kata, minta pada Allah kumpul semua kesakitan umatku bagi kat aku supaya mereka mati senang. Nak kata apa? Kita punya nak mati, sakit kita masa nak mati, Nabi dah ambil siap. Kalau kita mati sakit-sakit juga tu, kira Allah tu pun Nabi dah ambil banyak. Tak terima kasih lagi kat Nabi Muhammad. Bukan calang-calang manusia. Kita punya susah dia tolong tanggung. Allah hebatnya. Itu namanya azizun alaihi ma anittum. Itu sifat yang pertama. Harisun alaikum, amat sangat haluba, sangat berkeinginan supaya kita beriman. Itu Nabi Muhammad. Dia bukan dekat dia yang masuk Islam, anak bini dia saja beriman, adik-beradik dia saja beriman. Dia tak fikir lagu tu. Dia fikir siapa saja aku jumpa hang kena beriman. Dia kira lagu tu. Kita duduk dalam kampung kita, dalam karya kita ni duk ada apik-apik semua duk pakai seluar pendek, maknya-maknya ni semua ada. Kita pergi cerita pasal Islam kat dia. Cerita kat orang Melayu tak habis. Cerita sama-sama kita tak habis kan. Tapi itulah nak abang kata, kita pergi jumpa maknya-maknya apik-apik Hindu-Hindu, orang bukan Islam ni apa semua, kita pergi cerita. Nabi Muhammad kata dia tempuh dengan siapa ya, aku mau hang beriman. Tempuh kan dia, aku mau hang beriman. Tak kira hang kafir lagu mana sekalipun.
Dia berkeinginan supaya orang semua dapat iman, menjadi seorang muslim dan mukmin. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sama-sama orang yang beriman, Nabi cukup kasih sayang. Kita sama-sama kita bergaduh, hasad, dengki, dendam, khianat, ang nak jatuh aku nak jatuh ang, tak suka pada orang-orang yang beriman, marah, maki, hamput sama-sama orang beriman. Tu perangai kita, tak ikut perangai Nabi Muhammad. Ini sebahagian daripada akhlak Nabi Muhammad yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Baik, sambung lagi dengan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Artinya bahawasanya engkau ya Muhammad berperangai atas perangai yang baik, yang amat besar. Nah, perangai yang terlalu baik, perangai yang terhebat. Tak ada orang boleh sama dengan perangai Nabi Muhammad. Tengok ayat Quran yang tadi saya sebutkan. Nah, Allah Ta'ala kata bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad tu ada sifat penyayang, sifat penyantun dan penyayang. Cukup hebat. Ar-raufur rahim. Dalam ayat ni Allah sebut sifat Nabi Muhammad. Allah gambarkan Nabi Muhammad tu seolah-olah ada sifat Allah. Tuan-tuan tahu tak Ar-Rauf tu sifat apa? Sifat Allah. Salah satu daripada Asma'ul Husna. Ar-Rahim. Ar-Rahim tu nama Allah. Sifat Allah. Macam mana Allah Ta'ala boleh gambarkan dalam ayat tersebut Nabi Muhammad ada sifat Tuhan? Weh, takkan Nabi Muhammad jadi Tuhan kot? Kalau ada sifat Tuhan, maknanya zat dia pun Tuhan lah, dia pun Tuhan lah. Oh, berbilang-bilang Tuhan jadi banyak ah? Dah. Nabi Muhammad tetap manusia, dia bukan Tuhan. Tapi pasal apa Allah Ta'ala boleh letak kat Nabi Muhammad sifat Tuhan? Tu dia. Yang tu dahsyat. Ulama kata, oleh kerana ketinggian darjat Nabi Muhammad itu disifatkan dengan sifat Tuhan. Bukanlah Nabi Muhammad tu ada sifat macam mana Tuhan, tetapi sifat penyayangnya Nabi Muhammad tu terlalu tinggi sehingga tak ada makhluk pun dalam dunia yang sama penyayang macam mana penyayangnya Nabi Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang tak? Suami kita sayang dekat kita, isteri kita sayang dekat kita, Nabi Muhammad lagi sayang dekat kita. Kita sayang kat anak kita sayang kat kita sayang kat mak bapak kita, Nabi Muhammad lagi sayang kat kita. Itu maknanya bil mu'minina raufur rahim. Tapi kita sayang kat Nabi Muhammad, kita buat apa? Buat apa? Kita selawat tak kat Nabi Muhammad? Mungkin ada orang setengah orang selawat, cukup kata kat selawat? Tak cukup. Cara hidup kita ikut tak Nabi Muhammad? Tak, kita hidup cara hidup sekular. Kita hidup cara hidup lain daripada cara hidup Nabi Muhammad. Bahkan di kalangan orang Islam ada yang membenci Nabi Muhammad. Walaupun dia tak kata kat Nabi Muhammad, tapi dia benci dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Berarti dia tak suka kat Nabi Muhammad. Pasal Nabi Muhammad lah hari ni aku hidup tak senang. Tak jadi rosak ke agama kita? Kita benci pada hukum Allah, hukum yang dibawa oleh Rasul. Lepas tu hang kata hang cinta Nabi Muhammad. Oh, tak kena lah begitu. Orang yang cintakan Nabi Muhammad, dia akan ikut Nabi Muhammad. Dia akan korbankan kehidupan dia demi ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru betul-betul sayang pada Nabi Muhammad. Dan lagi bahawasanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Surah Al-A'raf ayat 199 yang bermaksud, maafkanlah olehmu wahai Muhammad akan kesalahan umatmu. Khudil afwa. Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, berilah kemaafan kepada umatmu. Nabi Muhammad sentiasa memaafkan orang lain. Walaupun kita pun dalam hidup kita kadang-kadang geram ke kan? Orang buat naya kat kita, orang buat zalim kita, orang buat lebih kurang kat kita, geram. Tapi bila fikir-fikir balik, Nabi Muhammad pun boleh mudah memaafkan orang. Tak apalah, maaf bila dia. Kadang-kadang geram lah dia. Tapi geramlah apa-apa benda yang orang buat yang kita tak betul. Fikir-fikir balik, nak balas balik lah. Sikap balas membalas itu bukan sifat Nabi Muhammad. Maka Nabi SAW sifat dia penyayang.
Dan mudah untuk maaf, mudah untuk terima maaf. Marah gila-gila, orang main suat tangan minta maaf, terus maaf. Allah. Kita kalau boleh, saya aku nak main, saya tunggu saya. Tengok 1, 2, 3, pancung, bagi betul-betul lu baru maaf. Tapi Nabi dia mudah untuk memaafkan. Bukan senang tuan-tuan nak dapat sifat lagu tu, minta banyak pada Allah. Tak kena kat kita betul, tak apa kan. Orang lain bergaduh tak apa, kita kata senang boleh minta maaf. Tapi tang kena tang kita tu terbakar gila-gila Tuan nak suruh maaf. Senang kan benda nak buat lagu tu? Bukan senang. Benda tu lahir daripada iman yang kuat. Maka minta pada Allah. Saya pun tak tahu saya boleh ada sifat lagu tu. Kita semua-semua kena minta pada Allah. Ya Allah, bagilah kita ni kuat iman sehingga mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kan? Tengok macam mana Nabi Muhammad maafkan kepada seorang sahabat yang namanya yang bunuh Sayyidina Hamzah, Wahsy. Dia bunuh Sayyidina Hamzah. Nabi Muhammad kata apa? Tangan aku ni sendiri ni bunuh dia. Tengok kau tu masuk Islam. Masa dia bunuh Sayyidina Hamzah, pak penakar Rasulullah dalam perang Badar, masa dia bunuh tu dia tak masuk Islam lagi. Tengok dia bunuh pak penakar Rasulullah marah sangat, tapi bila dia masuk Islam, Rasulullah sayang balik dia. Macam tu lah kita tuan-tuan, kadang-kadang ada orang tengok perangai tak elok, tiba-tiba masuk Islam. Apalah, kita terima. Tengoklah ni, banyak artis-artis dulu merepek, lah ni banyak dah bertobat, masuk Islam balik lagi kan. Dulu kira tak berapa Islam dia selam gitu kan. Dia tenggelam timur lah ni baguslah Islam elok lah. Pakai tudung elok. Kan, bong dengan stokin mo, bong dengan sarung tangan mo, ada yang pakai tutup muka kan, bagus ya. Kan, tonton tengoklah tu apa dalam televisyen, apa nama tu, Anita Sarawak punya adik nama apa, Nur Kumalasari. Nur Kumalasari. Weh, siapa tak kenal, mohong ah, duk Zimbabwe tak kenal. Siapa tak kenal Nur Kumalasari? Tonton tengok dia dalam televisyen baru-baru ni masuk. Pakai hitam tudung mau belik-belik tudung kan hitam semua gelap-gelap pakai. Oh bagus ya. Kahwin dengan siapa tau? Dapat kapal lebih mana tau? Bagus ya. Pak Haji mana kau kahwin dengan dia pakai tudung apa semua. Lagu tu lah bagus. Dulu siapa tak kenal Nur Kumalasari? Pelakon yang seksi kan. Zaman 80-an. Tengok filem-filem Nur Kumalasari tengok macam mana lah ni bagus. Kita mengharapkan mudah-mudahan bagus selama-lamanya lah kan. Kadang-kadang ada yang jahatnya siapa tuan-tuan? Jahatnya ni pihak media ni. Jahat. Dia main tak mau kan berlakon balik. Tengok tu Azmil Mustafa, pelakon Ali Syaitan. Bagus pergi belajar agama, pergi duduk di Syria, jumpa dengan ulama apa semua, duduk lebih kurang. Masa saya pergi Syria, saya tahu dia jumpa dia di sana, rajin belajar. Maulah anak dia belajar, dia pun tumpang belajar, walaupun taklah sehebat mana, tapi kira bagus lah. Ustaz Akil Hai dulu macam mana punya kita, Karen semua, Lani macam mana, bagus lah. Itu kita nak kan. Kita nak manusia-manusia yang apabila dia bertaubat, taubat sungguh-sungguh dan boleh bagi manfaat kepada orang yang lain. Baik, maka Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan mengajar adab kepada Nabi Muhammad supaya mudah memaafkan orang lain. Maka Nabi kata apa? Maafkan olehmu wahai Muhammad akan kesalahan umatmu, dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan. Suruh dia buat kebajikan dan berpaling engkau dengan pekerjaan orang jahil. Nak jadi orang baik kena buang jahiliah. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Bagi kemaafan ke orang wahai Muhammad, maafkan orang umatmu. Suruh wa'mur bil urfi, suruh umatmu buat kebajikan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpaling engkau. Walaupun di situ isyarat pada Nabi Muhammad, tapi kepada semua orang-orang yang nak jadi baik, iaitulah kena berpaling daripada jahil. Kena berpaling daripada jahiliyah. Bahasa Arab dia kata jahiliyah. Bahasa moden sekarang dia kata apa? Bahasa moden kita apa? Sekular. Bahasa Arab dia kata jahil, jahiliyah. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah engkau daripada jahil. Jahil ni orang buat tak betul dengan cara Islam, buat tak betul.
Faham tak? Bukan cara hidup Islam. Berpalinglah daripada jahil. Maknanya berpalinglah daripada sekular. Dulu minum tangan kiri, lani minum tangan kanan. Contoh, dulu kencing berdiri, lani kencing duduk. Ya. Ya. Boleh masuk pergi ke RNR kan. Masuk. Lepas tu pancut dekat yang tempat pancut kan. Lepas tu tengok nampak saya pun pergi nak basuh tangan, saya pun terkalih ya. Dia tengok saya dengan hak tu pun duduk lalu tu kan. Dia tengok anggur tu. Apalah hutang tu ya. Geram tu kan. Dengan kemaluan duk terbuka tunjuk semua kat orang, lepas tu duk senyum-senyum pula lah. Dah nak kencing berdiri, tutup lah sikit, jangan bagi. Dah tak ada kata kalau bilik yang bilik jamban tu semua dah penuh dah. Terpaksa nak kencing berdiri. Tutup lah sikit. Dah buat bodoh ya, pancit relax lah, gelak-gelak tengok aku punya, aku tengok hang punya. Alah. Jahil lah tu. Tu lah sekular. Islam ajar dah begitu. Boleh tengok tak kemaluan orang? Tak boleh tengok. Pusat orang tak boleh tengok, lutut orang tak boleh tengok, paha orang tak boleh tengok, kemaluan lagi tak boleh tengok. Dia. Itulah nama dia kehidupan sekular, kehidupan jahil. InsyaAllah buanglah sikit-sikit. Nabi Muhammad tak ajak lagu tu. Buanglah. Nak jadi umat Nabi Muhammad kah? Nak jadi umat setan kah? Nak jadi manusia ikut sunnah kah? Nak jadi sekular kah jahil? Kalau nak jadi ikut Nabi Muhammad, kena buang benda-benda tu semua. Itu antara benda yang kita perlu buang. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wasbir ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Surah Luqman ayat 17 yang bermaksud, artinya dan sabarlah olehmu ya Muhammad akan barang yang mendapat akan dikau daripada kesakitan. Wasbir ala ma asabak. Orang maki hang, orang kutuk hang, orang kata macam-macam, orang buat lebih kurang, tak apa, sabar biar kan, sabar biar kan. Saya pun pengalaman kau macam-macam orang kata. Itu saya pergi khutbah main nak pukul-pukul memang. Tak apalah, Allah ada kan. Bukan pasal apa pun. Marah pasal saya kata jangan hantar anak pergi sekolah Cina kan. Rupanya dia hantar anak sekolah Cina. Dia marah. Kalau nak fikir, nak bergaduh-bergaduh, saya pun reti bergaduh ke dengan orang. Tak, yang penting saya abang, saya reti bergaduh ya. Takkan nak cerita bab silat, nak bertumuk kan tak payah. Saya pun reti ke. Takkan nak pergi bunuh-bunuh, pukul-pukul orang. Bukanlah bunuh, pukul-pukul orang. Ambil pedang-pedang, berlombok senjata lah rumah saya. Pedang samurai, apa tepi, semua kita belajar. Tapi kalau kita pergi ustaz agak pergi buat perangai, tak kena ke. Saya kata hang riau aku kena pukul hang. Hang riau kena pukul hang. Tak leh, Nabi orang riau, riau. Kalau ada ketika kita boleh pukul. Bila orang mai pukul kita, buat naya kita, ketika tu demi menyelamatkan agama, nyawa, akal, maruah, harta benda, itu nama dia mati syahid, mempertahankan 5 perkara. Tapi takat nak main riau, apalah ustaz tu apa? Tak apa, riau dia. Sekarang suara dia riau, mulut dia riau. Nabi Muhammad macam-macam orang maki. Siap baling taik lagi. Saya tak pernah lagi orang baling taik, tapi janganlah duk baling kan. Baling taik unta, ambil taik lembu kalau kita baling apa Muhammad baling batu apa. Uyuh dahsyat. Maki hampur je macam sampai peringkat malam yang Nabi nak hijrah. Apa dia nak buat? Siapa ingat? Siapa biasa baca sejarah? Malam Nabi nak hijrah, apa orang-orang musyrikun di Mekah nak buat dengan Nabi Muhammad? Nak bunuh Nabi. Oh hebat. Hak nak bunuh tu siapa dia? Sepupu sepapat, adik-adik beradik, kaum kerabat Nabi Muhammad. Pak menekan, anak-anak menekan, sepupu sepapat yang tak beriman. Mereka tu nak bunuh Nabi Muhammad. Tuan-tuan rasa lagu mana? Kalau sepupu sepapat adik-beradik, tuan-tuan pak menekan, anak menekan, sepupu sepapat, tuan-tuan nak bunuh, tuan-tuan nak bawa keluar tuan-tuan daripada kampung yang tuan-tuan duduk. Rasa lagu mana? Sedih dah. Wah, Nabi Muhammad rasa lagu mana? Kadang-kadang lagu tu ya tuan-tuan, bila nak cakap benda-benda agama, benda-benda baik ni, lagu tu ya. Kadang-kadang ada orang suka, ada orang tak suka. Tak suka, ikut suka. Kan? Tak suka nak buat macam mana? Takkan main nak mengajak, nak bagi orang semua suka, nak main. Dah lah. Kita cerita benda betul. Kalau cerita benda betul, aku kalau kata kat hang, yang tu baru tak kena. Rafi, apa hang tak guna apa? Oh, apa ustaz bagi malu saya? Tak apalah kata lagu tu. Tapi kalau cerita umum, macam ni tak betul, macam ni tak betul, macam ni betul. Aku tak kata kat hang pun. Kalau hang buat, insaf sajalah, buatlah perubahan. Mesti hang nak marah aku. Faham tak? Tapi
Tapi kadang-kadang geram-geram lagu tu saya pun duk fikir juga. Saya kata, ish, leceh lah. Malas lah nak mengajak-mengajak ni. Tebak roti canai lagi bagus ya. Menjaga sayur apa pasal malam. Fikir-fikir balik, awak menjaga roti canai dengan tebak roti canai tak ada risiko kan? Tak ada masalah. Esok bergaduh lah dengan kawan menjaga sebelah tu. Dia kata apa? Menjaga aku tak laku. Dia ni tebak roti canai ni buat sihir ke apa ke? Pergi jumpa Tok Bomo bergaduh bila ada saja. Saya dah berubat orang, saya tahu. Macam-macam mesin mai. Hak tebak roti canai mai, hak jual sayur mai, hak jual ikan mai, hak buat kedai mai, macam-macam mai. Hak yang kerja kilang je. 2 hari sudah. Kalau saya tak boleh duduk ustaz, saya kerja satu kilang 18 tahun dah ustaz. Punya nak minta berubat, saya kata saya tak dan, saya tengah duduk sibuk ni, tak apa saya hantar saya ada saya punya pembantu malam ni dia pergi berubat. Punya nak dak malam ni hari ni saya dah tak boleh duduk dah ustaz, dekat berapa bulan dah saya tak boleh buat kerja. Saya tak ada hati nak pergi kilang dan sebagainya. Penyakit macam-macam. Awak kerja kilang tak ada masalah. Awak kerja meniaga tak ada masalah. Duk atas dunia ni semua ada masalah. Lagi tak masuk bilang lubang kubur, lagi itulah duk ada masalah. Samalah jadi ustaz pun, jadi pendakwah pun akan ada dia punya risiko-risiko dia. Tak apa, teruskan. Teruskan. Risiko dia kita harungi, bukan lari daripada masalah. Tempuh masalah, baru masalah lain lebih mudah untuk ditempuhi. Tu kita kena faham. Maka Nabi SAW Allah bagi peringatan. Nabi pun kadang-kadang hati dia terganggu. Nah, dia main juga bergoncang, Maka lalu Allah Taala kata, sabarlah wahai Muhammad, wasbir ala ma asabak. Sabarlah olehmu akan barang yang mendapat akan dikau daripada kesakitan. Bahawasanya yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita, pekerjaan yang tinggi, ganjaran yang Allah bagi. Nah, sabarlah. Oleh kerana Nabi ni sabar dia tinggi, maka dia tergolong dalam 5 orang Nabi yang mempunyai kesabaran yang cukup tinggi, yang dapat ujian macam-macam. Bahkan Nabi ni duduk ranking nombor 1 daripada semua Nabi dan Rasul, ketua kepada Nabi dan Rasul. Dan lagi firman Allah Ta'ala, walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Surah Asy-Syura ayat 43 yang bermaksud, dan bagi seorang yang sabar dan mengampuni, ada sifat sabar dan ada sifat boleh mengampunkan, memaafkan orang lain akan kesalahan manusia itu, bahawasanya adalah yang demikian itu setengah daripada pekerjaan yang dicita-cita. Azmil umur, pekerjaan yang dicita-cita. Apa cita-cita? Pekerjaan yang ganjaran dia tinggi, besar di sisi Allah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, ni semua dalil daripada Quran. Allah Ta'ala ajar adab akhlak baik pada diri Nabi Muhammad. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkan olehmu daripada kesalahan manusia itu dan ampuni akan dia, kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu aman kasih akan barang yang berbuat akan orang yang berbuat kebajikan. Tengok macam mana Allah Ta'ala ajak adab pada Nabi Muhammad dalam 2-3 ayat ini, supaya Nabi boleh maafkan orang lain. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan berbuat adil dan berbuat kebajikan. Innallaha ya'muru, Allah Ta'ala suruh manusia ni supaya melakukan bil adli, melakukan keadilan. Kalau jadi pemimpin yang adil, melaksanakan kepimpinan dia dengan cara yang baik. Kalau benda yang sepatutnya orang dapat, orang kena dapat, orang tak sepatutnya dapat, tak dapat. Adil ini meletakkan suatu kena pada tempatnya. Lawannya adalah zalim. Zalim bila buat satu benda yang tak betul, tak kena pada tempat dia, tak sepatutnya buat lagu tu, bila kita pergi buat, nama dia manusia zalim. Ni sebab tu tuan-tuan, esok di akhirat orang yang awal yang nak masuk syurga, antara orang yang awal yang nak masuk syurga adalah pemimpin yang adil. Sebab tu kita nak kena doa banyak supaya Allah bagi kat kita kepimpinan kita ni. Musim-musim pilihan raya ni, minta doa. Tak tahu lagi siapa dia nak letak calon-calon ni.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan tempat-tempat yang kita duduk, kawasan kita, pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang boleh tolong agama Allah, pemimpin-pemimpin yang boleh tolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang boleh angkat kemuliaan Islam, memberikan keistimewaan dan kelebihan pada orang Islam. Kita nak lagu tu. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah Taala suruh supaya melakukan keadilan dan buat kebaikan, buat kebajikan. Kebajikan ni tuan-tuan, kebajikan yang paling utama adalah kebajikan apabila kita jaga iman dan takwa orang Islam. Ni kita kira kebajikan kita bagi kepada sama rata kepada orang, termasuk juga orang bukan Islam. Tuan-tuan, tak apalah. Nah, kita bagi juga pada orang bukan Islam. Tapi yang paling penting sekali tuan-tuan, nak kena jaga. Tuan-tuan tengok apa jadi dalam negara kita Malaysia sekarang. Murtad berleluasa. Murtad berleluasa. Ramai murtad, boleh kata hari-hari ada orang murtad. Kita malu kadang-kadang di negara-negara lain daripada negara kita. Di Amerika umpamanya, tuan-tuan tanya, tuan-tuan surf internet, tuan-tuan cari tengok. Pendakwah di Amerika, mereka terkejut. Di negara kita hari-hari ada orang murtad, tapi di Amerika hari-hari ada orang masuk Islam. Tak ada orang keluar daripada Islam. Inilah kadang-kadang tuan-tuan, oleh kerana undang-undang tak ada, akta bagi orang golongan yang murtad tak ada, nak murtad bebas, tak ada tindakan apa-apa, diabaikan segala hukum hakam, dilebihkan orang-orang bukan Islam daripada orang-orang Islam. Agama kita letak samping, kita kira agama tu kira bagi ada ya. Sampai ada pemimpin sebut, kita takkan laksanakan Islam dalam, takkan laksanakan hudud dalam negara ini. Mana boleh cakap lagu tu? Hang satu orang Islam, hang tak boleh cakap lagu tu. Hang kena kata hudud tu adalah hukum Allah. Sekurang-kurangnya tak mau buat pun, kalau tak mau buat pula kan, paling-paling tak kalau dia sebut, kita akan buat kajian semula, kita akan buat kajian dari sudut pelaksanaan. Gagah lah, taklah murtad. Terang-terang sebut, kita takkan melaksanakan hudud dalam negara kita, sedangkan hudud itu adalah hukum Allah, terang-terang dalam Quran. Jadi murtad habis cakap lagu tu. Lagu tu nak lantik jadi pemimpin. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh dengan berbuat adil dan berbuat kebajikan, dan menyuruh memberi kebajikan akan yang mempunyai qarabah yang hampir. Wa ita'idil qurba, itu sifat yang baik. Apa makna ita'idil qurba? Buat kebajikan kepada adik-beradik terdekat. Adik-beradik kita yang terdekat siapa? Abang, kakak, adik, mak, bapa, tok, nenek, moyang, anak beranak, cucu, cicit, sepupu, sepapat, mak menakan, pak menakan. Itulah adik-beradik terdekat. Hang kalau hidup derma, rata-rata, adik-beradik terdekat, hidup apa kedana. Dia, bagi cek rata. Tengok adik-beradik dia tu, dia duduk di kampung, makan benda. Dan pakai mewah-mewah, cincin saja pun berjuta-juta. Dah lah saya tak kata kat siapa-siapa lah, contoh lah kan kadang-kadang. Ribu-ribu kadang-kadang. Bukan ratus lah engkau ribu-ribu, tapi adik-beradik sendiri semua apa-apa kedana merempat. Tak boleh lah buat lagu tu. Hang hidup sedang ya, lepas tu adik-beradik hang susah tak makan. Nak beli pakaian-pakaian, nak tutup aurat, nak semayang, buat amal ibadat pun tak boleh. Padahal hang hidup rumah banglo mewah. Itu ayat Quran. Allah Ta'ala kata ajar adab yang baik. Wa ita'idil qurba, dan membuat kebajikan kepada yang mempunyai qarabah yang hampir, adik-beradik terdekat. Zil qurba, adik-beradik yang terdekat. Adik-beradik ada macam-macam, hak jauh ada, dekat ada. Hak bobo macam main kut mana atau bunyi kira tak nak sampai jumpa adik-beradik pun lambat lah. 3-4 pupu, tu jauh dah tu. Takkan hak duk jumpa hari-hari, hak duk dekat-dekat dengan rumah, hak hubungan tu memang rapat, adik, abang. Ada orang kita kadang-kadang tak bertegak siapa. Dia sedekah rata dia beradik dia, nak makan dia tak makan, tak minum, apa kena tak pernah ambil tau. Tak usah kata anak makan, pak makan. Mak dia makan ke tak makan. Dia makan mewah-mewah hari-hari. Anak dia makan ke tak makan. Itulah zil qurba, adik-beradik terdekat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan menegah ia daripada kejahatan dan daripada pekerjaan yang mungkar dan yang zalim.
Kemudian dan lagi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, walamma kusirat rubaiyatuhu wa shujja jabinuhu yawma Uhudin faja'ala yamsahu ad-dama ala wajhihi wa yaqul kaifa yuflihu qaumun khadabu wajha nabiyihim bid-dam wa huwa yad'uuhum ila rabbihim fa anzalallahu laysa laka minal amri syai' ta'diban lahu ala dhalika. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Dan tak kala dipecahkan oleh orang kafir akan gigi Nabi SAW yang di hadapan. Orang perang dengan Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad jatuh dalam lubang, lalu patah gigi Nabi Muhammad dan dilukakan akan dahinya. Luka dari Nabi Muhammad pada hari perang Uhud. Perang Uhud ni Nabi Muhammad ni pada adatnya hampir wafat dah. Perang Uhud ini terjadi rentetan daripada peperangan Badar Al-Kubra. Bila golongan kafir Quraisy tak puas hati dengan Islam menang dalam peperangan Badar pada tahun kedua Hijrah dalam bulan Ramadan, mereka hantar balik bala tentera mereka mai daripada Mekah, 1000 orang lawan dengan orang Islam. Nabi pada ketika tu Nabi Rasulullah tak sedap hati ya. Selalu Nabi pakai satu lapis baju perang, tapi pada hari tu Nabi pakai 2 lapis kerana Nabi rasa memang dudak-dudak. Lebih kurang itulah bahasa kita. Memang betul-betul tak sedap hati sangat. Dia rasa macam nak kalah peperangan tu. Nabi kata dekat para sahabat, hampa 40 orang, ada riwayat kata 80 orang, hampa pergi duduk atas bukit, hampa golongan pemanah, jangan turun lagi, habaq jangan turun. Inilah tuan-tuan, bila duduk dalam jemaah ni dia kena dengar arahan. Duduk dalam Islam ni dia kena gabung-gabung orang Islam, dia kena dengar arahan. Bila terlari daripada arahan jadi lingkup lagu tu. Faham tak? Nabi dah habaq dah, jangan turun lagi, aku kata jangan turun. Depa tengok dah menang dah. Depa tengok puak-puak kafir lari, rupanya dia lari, dia pusing kot bukit, dia main kot belakang, serang hendak pula kot belakang. Kalah Nabi Muhammad ketika tu hampir wafat. Lalu Nabi dibawa pergi ke bukit kawasan Uhud juga, pergi naik ke satu bukit. Nabi naik macam mana Spiderman naik. Ni kalau tuan-tuan pergi di Mekah, ni kena ada orang yang pandai lah untuk bawa pergi. Biasanya kita pergi waktu malam. Di kawasan tersebut memang kawasan tu bau wangi. Dikatakan tempat tu memang tak ada bubur minyak atar apa, tapi kesan darah Nabi Muhammad terlalu banyak sangat. Nabi Muhammad luka teruk sangat pada hari tu. Lalu Nabi naik macam Spiderman. Sahabat mai, ada seorang sahabat dia letak tangan, Nabi nak naik berat sangat, 2 baju besi tu ada. Berat baju besi. Saya hari tu nak beli dah di Dubai, ada RM3,000, tapi saya kata Allah mahal sangat. Kalau ada duit nak beli ke satu, tunjuk contoh bubur di sekolah saya sebab buat museum, mini museum kan. Barang-barang benda-benda yang kita ambil tengok. Baju besi, lagu mana nama baju besi? Nabi pakai topi besi tu, kalau belajar dalam Syama'il kita akan jumpa lah benda-benda tu. Maka lalu oleh kerana berat sangat, sahabat ni pergi letak badan dia buat macam mana gambar apa tu, musang menyanggut tu kan, dia tu duduk, perempuan tu duduk panggil apa, buat kuda ke duduk punya kuda kan. Dia letak badan lagu tu. Nabi Muhammad pijak badan sahabat tu, dia angkat, Nabi lonjak naik ke atas. Nabi kata wajabat, hang ni wajib masuk syurga. Tu dia. Pasal apa? Jiwa mereka betul-betul nak selamatkan Nabi, walaupun nyawa mereka tergadai demi Islam, demi Nabi Muhammad, Allah dan Rasul. Lagu tu punya sayang kat Nabi Muhammad. Lalu Nabi selamat, tapi luka memang cukup teruk. Okey, itu cerita dia. Dan tak kala dipecahkan oleh orang kafir akan gigi Nabi Muhammad SAW yang di hadapan, dan dilukakan akan dahinya pada perang Uhud, maka jadilah Nabi Muhammad SAW menyapu akan darah daripada mukanya, padahal ia berkata betapa dapat kemenangan kaum yang melumurkan mereka itu akan muka Nabi SAW dengan darah, padahal ia menyuruh akan mereka itu dengan Tuhan, dan menyuruh akan mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Nabi Muhammad marah, sedih lah dia. Manalah nak dapat kemenangan, nak dapat kejayaan golongan yang telah melukakan Nabi mereka, yang mengajar mereka supaya kenal Tuhan. Sebab itulah alhamdulillah menang Islam, dan akhirnya runtuh pemerintahan kafir di zaman itu di Mekah dan di Madinah dan di seluruh tanah Arab. Maka menurunkan oleh Allah Ta'ala akan ayat laisa laka minal amri syai', artinya tiada bagimu ya Muhammad daripada suatu perbuatan.
Tak apa Muhammad, tak ada apa, relax ya, be cool Muhammad. Lebih kurang tu. Laisa laka minal amri syai'. Tak apa Muhammad, relax, be cool. Nah, sabar sikit, tak ada apa, sikit ya, bau darah, bau pantai gigi. Nabi dah terasa dah. Sampai lagu tu depa boleh nak bunuh Nabi Muhammad. Dahsyat. Dan adalah ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala kepadanya kerana mengajar adab dan perangai yang baik. Nabi dah putus asa dah, tension dah. Aku pergi mengajar cara cerita elok-elok yang haluk mengamuk orang. Lagi tu contoh lah kan. Aku pergi cerita benda betul yang baling kat aku, lempar taik di muka aku. Dahsyat dia, jahat dia punya orang. Lagu tu lah tension. Sebab tu satu hari Nabi Muhammad terlalu tension sangat. Lebih kurang lagu tu lah, bahasa mudah boleh faham. Tapi kira makna anak abang kata terlalu frust dengan umat dia pada ketika tu, tak mau terima ajaran Islam. Maka lalu Allah Ta'ala turun pada Nabi Muhammad, innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, kerja hang bagi peringatan saja, hang tak boleh paksa mereka untuk terima Islam. Maknanya yang nak bagi ubah hati mereka terima benda kebaikan tu kerja Allah. Kerja Nabi Muhammad apa? Pi abang ayah, mana baik mana buruk, mana baik mana betul mana tak betul. Abang ayah. Itu juga memberikan satu peringatan kepada kita. Kerja kita umat Nabi Muhammad pun begitu juga. Kerja kita habaq saja pada orang yang buat benda tak betul, kata benda tu tak betul, macam ni betul. Tak nak ubah hati dia supaya dia berubah menjadi mengikut Nabi Muhammad, yang tu kerja Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat perubahan daripada Allah. Faham tak? Yakni hendaklah engkau sabar ya Muhammad sebab disakiti oleh orang kafir itu, dan jangan engkau segera marah dengan ikhtiarmu, dan hanya sesungguhnya pekerjaan itu sekaliannya takdir Allah Ta'ala. Maka tiada bagimu suatu pekerjaan dan tiada bagimu itu kudrat melainkan dengan kudrat Allah Ta'ala. Maka hendaklah syuhud akan sekalian, hendaklah engkau pandang akan sekalian itu, iaitu perbuatan Allah Ta'ala, supaya jadi engkau sabar. Pandang kata benda tu Allah dah tentukan, ada hikmah di sebalik benda tu. Maka bila kita pandang pada qada dan qadar, baik buruk semua mai daripada Allah, kita akan cari mana dia kebaikan hasil daripada benda tu berlaku, apa hikmah dia. Faham tak? Baru nampak elok. Tapi kalau kita nampak buruk ya semua tu, tak nampak kata benda tu mai daripada Allah, tu yang dia mai dendam, dia mai dia mai sifat-sifat nak menzalimi dan sebagainya, sifat yang tidak baik. Dan supaya jadi engkau sabar, dan pahala sabar itu beberapa banyak yang tiada boleh dihinggakan, seperti mana firman Allah Ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya sesungguhnya disempurnakan pahala orang yang sabar itu dengan tiada dapat dikira-kirakan banyaknya itu. Maknanya orang yang sabar ni pahala dia terlalu besar. Kemudian kita berhenti pada kata kemudian, maka berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lam. Boleh guna dekat tu nah. Ada soalan apa-apa tuan-tuan, kita boleh kongsi, silakan. Tanda tuan-tuan lipat sikit tang perkataan wa'lam anna mithla hadhihi al-ayat. Tanda dekat situ. Lipat sikit. Lepas tu bulan depan jangan tak bawa pula kita. Kalau siapa-siapa rasa macam dia tu mungkin terlupa, tulis nama, tinggal dekat masjid, buat wakaf kat masjid. Ataupun tinggal nanti lepas khatam esok baru ambil, baru tuan-tuan tak lupa, nanti bulan depan mai kitab dah ada. Tuan-tuan, saya ulang lagi sekali, saya mengharapkan tuan-tuan dapat buat wakaf lebih, seorang RM10 ke RM20, beli kitab wakaf untuk pihak masjid. Okey, jadi supaya kita boleh jadikan wakaf untuk pihak masjid, siapa-siapa mai tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari dia boleh ambil baca, boleh letak tak mana-mana. Dan juga kawan-kawan kita yang mai yang tak beli kita, tak mampu beli kita, mereka boleh jadikan sebagai bahan rujukan ketika mereka belajar. Dapat pahala besar tuan-tuan bila orang belajar hasil daripada kita buat wakaf. Saya mengharapkan sedemikian insya-Allah. Ada soalan apa-apa silakan. Tolong saya ambil Asmaul Husna, tolong bagi. Sambil-sambil ada soalan? Silakan, ada siapa-siapa ada soalan kita boleh kongsi. Tolong saya edarkan Asmaul Husna.
Sekejap lagi tuan-tuan lepas pada semayang tuan-tuan, di luar masjid saya ada bawa mai ayak. Ini ayak kami sendiri bawa keluar. Nama dia ayak ni air mineral water, air penawar halalan thayyibah. Nah, ayak ni telah pun kami bacakan Al-Quran 30 juzuk, bukan sekali khatam kot, ingat 2-30 kali khatam kot. Budak-budak kami di sekolah semua pakat-pakat duk baca. Dan kita baca Hizbul Bahri, Hizbul Nawawi, Ratib Al-Haddad, Asmaul Husna, nah 40 Rabbana, macam-macam lah, tak apa, doa selawat, doa syifa dan sebagainya kita bacakan. Mudah-mudahan jadi sebagai penawar. Nah, air ini tuan-tuan, air ayak dalam ni sama dengan air daripada kilang. Nah, ayak apa tu? Air anugerah. Tuan-tuan tahu ada air anugerah sekarang tengah letak tu, dia juga ambil daripada kilang yang sama. Cuma beza dia mahal pasal dia buat iklan, televisyen, botol dia lain sikit dan sebagainya, maka dia jual RM4.5. Kita jual dengan harga RM2. Tapi kalau pihak masjid ke siapa-siapa nak ambil banyak berkotak-kotak, kita bagilah diskaun insya-Allah RM1.5. Tuan-tuan boleh untuk gunakan. Yang ni kita jual harga sebotol RM2. Kita telah bacakan dengan ayat Quran. Ayat yang sama, mineral dia sama dengan air anugerah. Bacaan pun sama juga, kita baca banyaklah mudah-mudahan. Jadi air penyembuhan. Banyak orang mai, ustaz tolong baca sikit ayat. Dia lah ni tak payah baca, dah baca siap dah. Nak ambil beli balik. Kan? Anak duk menangis tengah malam ke apa, dah baca siap-siap, dia beli ambil balik. Kalau tuan-tuan nak dapatkan air ni, kita bagi dengan harga diskaun. Kalau tuan-tuan boleh ambil banyak, tolonglah untuk kita punya Ma'had Tahfiz. Kita nak buat perkampungan Islam ni, nak cari duit 6.5 juta nak buat perkampungan ni, mana nak cari? Jual ayak ni pun tak boleh dapat banyak tapi bolehlah membantu. Maka tuan-tuan kalau ada sekolah ke apa-apa institusi nak beli, bagi tahu saja, telefon kat saya hantar mai. Walaupun sampai ke pintu rumah. Tapi kena sekotak, 2 kotak. Sebotol takkan hantar mai rumah. Jam ya. Sekotak 2 kotak boleh lah hantar. Alang-alang van sekolah mai kat sini pi hantar mana-mana. Telefon dia. Nah, di sini ada nombor telefon. Ada nombor telefon? Ada. Di sini ada nombor telefon, tuan-tuan beli sebotol, nak lagi order. Insya-Allah kita bagi perkhidmatan sampai ke pintu rumah. Dalam rumah ambil masuk sendiri. Boleh? Sekejap lagi beli sambil menderma. Air halalan thayyibah RM2 satu. Mudah-mudahan berkat bacaan ayat Quran. Ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Okey, baca Asmaul Husna. Baca kuat Baca kuat abang. Banyak kali baca Itu kata baca sekali tak tahu baca. Dia baca banyak kali. Boleh lah tu. Baca selalu, insya-Allah lama-lama dia hafal Benda-benda lagu ni ialah kadang-kadang nak baca hari-hari tak ada. Duk baca lama-lama tu insya-Allah dia kan, walaupun tak hafal tapi bila ada tu dia boleh ikut pelan-pelan. Tapi saya mau suara kuatlah sikit baru semangat. Ni suara saya seorang mana aci tu, baik saya baca seorang-seorang. Bagi semangat sikit insya-Allah. Baca kuat-kuat tuan-tuan. Zikir, sebut nama Allah. 99 nama Allah. Allah kata dalam Quran, walillahil asmaul husna. Dalam Quran Tuhan sebut, bagi Allah tu nama-nama yang baik, nama-nama yang terpuji. Fad'uhu biha, maka serulah dengannya. Sebut, zikir, sebut nama Allah. Insya-Allah kita baca. Tengok di situ satu-satu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar
الرقيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجب الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر أول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوالد الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا فيه وعملا متقبلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Belum kutip balik atas itu